mempunyai jasa dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga kita semua dapat berdiri di sini. 92 tahun yang lalu, ATM ditubuhkan. Kita melalui zaman sukar, semua sekali melalui zaman sukar. Kami juga melalui zaman sukar. Satu hari nanti yang tidak berapa lama daripada hari ini, saya juga akan berada di kursi-kursi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akan menjadi, tak lama lagi, akan menjadi veteran. So, keluh kesah yang telah diluahkan, kami dengar, bukan tidak dengar, kami dengar. Tetapi sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan saudara sekalian tahu, kita juga mempunyai kekangan kita. Ini adalah sumpah keramat kita. Apabila kita mula menjejakkan kaki, memakai pakaian yang sama kita pakai berpuluh tahun. Ada di antara kita mungkin 18 tahun. Saya kini telah menjangkau ke 40 tahun dalam perkhidmatan. Dan melalui jalan onak yang sama, kita menangkap duri yang sama di tangan-tangan kita yang berdarah bila kita masuk melaksanakan demokrasi. Langit yang kita dongak, akar yang sama kita pijak di bumi. Betul, saya faham ada perasaan tidak puas hati. Tetapi kenapa sampai mencerca dan mencaci? Sedangkan ini adalah kita sesama keluarga sendiri. Pihak JEF berkumpul untuk saya melihat, untuk saya berjumpa, untuk kita berkongsi, berbincang dan melihat sejauh manakah boleh kita perbetul dan perbaiki masa hadapan veteran. Kerana pada saya dan pada rakan-rakan di belakang ini juga, tanpa veteran, jasamu yang kami kenal, kami tidak akan dapat mencapai apa yang kami capai.